Assalamualaikum. Welcome back to channel Bakri 69. Bakri 69. Okey. Taman di belakang rumah. Okey, ini kebun saya lah daripada dulu kalau anda semua follow daripada siri yang pertama sampai sekarang siri yang ke-13. Di sini tak ada apa lagi ya. Sekarang dah semua lah dengan pokok-pokok ni. Okey, ini pokok sayur yang saya tanam lah. Okey, ini tapak semayan. Okey. Ini buah petola, dah boleh petik ni ya. Yang ni boleh petik, yang ni boleh petik. Okey. Banyak ni buah petola ni. Di belakang saya ni. Sana lagi 2 biji. Okey. Buah petola. Petola lagi. Okey. Ini saya nak tanam pokok yang menjalar naik lah. Okey, ada pokok yang saya tanam tu pokok. Tunjuk sikit tu. Tu pokok timun lah. Okey, bila dah petola ni dah tua nanti pokok timun tu akan ganti dia lah naik ke atas ni ya. Okey. Kalau kita tengok di sini ada kacang buncis kacang buncis. Okey, kacang buncis, petola, kacang buncis, okey. String bean. Okey, kacang buncis ya. Ini pun dah boleh petik ni. Okey. Sayur ni berapa bila banyak sangat kita pun bukannya makan sangat. Bukan guna sangat pun okey. Okey, sampai sini ada kacang panjang. Okey. Saya tunjuk yang panjang ni. Long bean. Okey. Memang panjang sungguh kacang panjang ni. Okey, tengok ini dah boleh petik lah. Oh, tu dia. Ada punya kacang panjang. Ni baru kacang panjang. Okey. Kacang panjang ni kat hujung ni lah. Yang bawah tu naik ke sini ni kacang panjang lah. Okey. Ini dah siap lah. Saya punya tapak untuk sayur yang menjalar. Okey. So, saya keluar kat sini. Okey. Saya dah siap dah buat kebun ni sebenarnya. Cuma tak tanam banyak sayur lagi lah. Okey. Ini pavement yang saya buat hari tu. Ini saya colour-colour sikit ni. Tunjuk sikit ni kalau nampak petak-petak kan. Yang penting tu dia ada style lah. Kena ada style. Cantik sikit lah. Kita kena ada style. Okey, yang ni saya buat untuk tumbuhan apa yang lembut-lembut lah. Seperti sawi dan sebagainya. Tapi saya belum tanam lagi. Saya nak biarkan tanah dia rapat dulu lah. Okey, dah sediakan tanah tu. Nanti saya tanam pokok lah. Okey, bumbung lah. Okey, ni kacang bendi. Okey, bendi ni dah boleh petik lah sebenarnya. Banyak yang lebih tua dah tu. Dah terlalu tua dah, tak boleh makan dah ni. Okey. Ada yang dah terlebih tua. Okey. Yang ni saya belum tanam lagi. Nanti next video kita tunjukkan. Yang saya tanam dekat sebelah sini lah. So, inilah plan saya punya kebun mini lah. Kebun mini dia sampai kat ni je lah. Kebun sayur lah. Okey. So, plan baru saya ni. Belakang sikit. Okey. Belakang sana. Dulu kan ada pokok pisang kat sini kan. Dalam video-video saya tu ada pokok pisang, kebun pisang kecil kat sini kan. So saya dah clear dah semua. Dah korek semua pokok pisang ni. Sebab dia dah berpenyakit dah kan. So saya buang lah semua. Pisang raja ni ya. Pisang raja. So saya dah buang lah. Saya nak clear kawasan ni. Untuk buat. Apa saya janji dulu? Okey, reban ayam. Reban ayam. Saya nak buat area ni lah. Okey, jadi komitmen saya akan bertambah lah lepas ni. Lepas ada reban ayam apa semua. Okey. Area besar jugalah luas untuk reban ayam ni. Ayam tu dia stay in lah, dia tak keluar lah. Okey, dia duduk dalam reban dia, kawasan reban dia je. Okey. Kalau tengok sini saya dah tunjuk dah dulu. Dekat. Ni tapak semayan untuk buah kelapa lah, buah nyok. Okey. Tapak semayan buah nyok. Saya pun duk tunggu dia tak tumbuh-tumbuh lagi pun. Lebih kurang 30 pokok lah. Okey. Tapi bukan nak tanam di kawasan ni, di kawasan lain ya. Saya tanam pokok nyok ni. Jadi saya ubah lah ni. Tak ada lah ini ya. Ada kawasan ni saya plan ada satu lagi rancangan lah. Nanti hampa jangan lupa lah follow noh. Bakri 69. Nanti 9 tu kita tukar 6 jadi 9. Okey. Okey. Kita ambil jauh sikit. Sana jauh sikit. Okey. Jauh sikit. Okey. Sini pun ada plan lagi lah. Macam saya cakap dulu lah. Okey, saya akan buat sini dulu bagi selesai untuk reban ayam ni. Nanti plan yang berikutnya yang jalan pergi ke sana lah. Okey, longkang di belakang sana. Kalau kita tengok rumah burung saya tu. Okey, sarang burung ni dah siap lama dah. Tak boleh tunjuk banyak kali lah. Burung dah ada saya rasa sekarang ni 12 ekor lah. Daripada dulu 8, sekarang dah jadi 12 lah saya rasa lah. Dia dah bertelur dan jadi anak yang baru lah. Nanti kita tunjuk balik yang tu lah. Bila dia dah banyak tu saya tunjuk balik ya. Okey, itulah update untuk taman belakang rumah Backyard Garden lah. Jadi jangan lupa follow terus. Okey, saya mungkin terlambat sikit buat sebab saya duk lekor kerja, tapi anda jangan lupa teruskan follow, teruskan subscribe
saya update lah dari masa ke semasa. Okey, itu saja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, follow, share kalau bermanfaat untuk orang lain. Okay, bye.